Tak disangka-sangka, pantai yang begitu cantik dulunya kini sudah berubah jauh. Dulu, pantai ini memang selalu dikunjungi dan juga selalu dijadikan tempat untuk mandi dan juga untuk orang yang camping dan juga berkelah. Tetapi sekarang semuanya hancur. Korang boleh tengok sendiri pemandangan bagaikan reruntuhan prasejarah. Di sini juga aku berhati-hati kerana jalannya begitu rosak. Dari sini korang boleh nampak jambatan. Nah, jadi selepas itu ini pula di mana aku merasa ada melihat sesuatu, tetapi tak ada satu pun orang dekat situ. Aku tengok macam ada orang dulu dekat ujung sana, jadi aku nak tengok dulu nak pastikan itu orang ke bukan. Yang saya nampak orang tu dekat ni, dekat sini. Tapi lepas saya datang sini pula tak ada orang ni. Kenapa ni? Jadi datang sini tadi aku ingatkan ramai orang. Rupanya tak ada orang. Jadi aku hari ni sorang-sorang je lah datang ke pantai Melebut ni. Jadi di belakang tadi korang boleh tengok jalan dia macam mana. Jadi kalau yang masuk dekat sini, saya harap korang hati-hati. Okay, so aku dah sampai dekat sebelah tu, motor aku dekat belakang. Jadi aku perlu lalui jalan yang tu tadi lah, macam ada parit tu. Jadi untuk yang bawa anak-anak tu, korang hati-hatilah kalau datang sini ataupun jalan dekat sini. Sebab tempat ni tak berapa nak rata, sebab dia banyak benda-benda yang hanyut kan. Pokok-pokok besar yang hanyut. Contohnya macam ni. Nah, jadi takutnya tersangkut ke apa ke. Kalau petang-petang macam ni dia memang cantik lah. Cantik dan juga view dia memang buat kita tu terpesona lah kalau pagi-pagi kan. Tapi kalau pagi pula, kalau petang-petang. Ni apa bediau ni, pokok lama ke? Pokok lama. Jadi tada, cantik juga pokok ni. Pokok bekas pokok tumbang kot. Saya tak berapa nak tahu. So apa yang korang nampak dekat belakang aku ni, macam batu-batu yang dah macam zaman purba ni, yang dah roboh ni sebenarnya adalah benteng. Benteng ni dulu memang sangat tinggi lah. Jadi untuk menghalang ombak tu daripada terus menerjah ke jalan raya sana. Jadi jarak di sini berbanding dengan pantai Dris tu masih jauh lah. Jadi pantai Melebut ni untuk ombak dia sampai ke jalan raya tu masih jauh. Jadi kita harap ombak tu tak sampai dekat sana. Nanti takutnya jadi macam pantai Dris, hampir dekat sampai dia hampir ke jalan raya lah. Betul-betul tak ada orang tu dekat sini. Aku seorang je dekat sini, sunyinya. Tapi kalau video ni ada bunyi angin, maaf sebab ni memang ada angin dekat sini teras. Biasanya jam begini dah ada orang dah dekat sana. Dia orang main dekat sana, dekat tepi-tepi sana. Tapi aku tak nak main jauh sebab motor aku tinggal dekat sana. Takut nanti motor kena curi apa ke bagai. Jadi tak nak lah jadi macam tu. Tapi macam ada orang tu dekat ujung tu. Nak turun ke tak ni? Turun dulu lah. Saya nak tengok ada orang ke tak, tapi saya tak nak main terlampau jauh lah. Terjun ke tak ni? Terjun je lah. Aduh. Jadi buat yang datang sini tu harap korang hati-hati sebab bahaya jalan ni. Jadi nak ke sana tu macam mana tapi macam ada orang dulu dekat sana. Okay, so aku nak pergi cepat. Cuma motor aku tinggal, jadi aku bergerak dengan cepat lah ataupun dengan pantas. Aku tengok macam ada orang dulu dekat ujung sana, jadi aku nak tengok dulu nak pastikan itu orang ke bukan. Dalam kawasan ni jalan pun susah, batu-batu pula. Harap ni tak ada apa-apa. Bukan tu, bukan orang. Bukan orang. Maaf kalau video tak terang. Dawai-dawai ni bahaya ni.
Takutnya sangkut di kaki boleh luka ni. Okay, so aku dah hampir sampai dah dekat tempat yang aku kata tadi macam orang. Rupanya bukan orang Bukan orang tu. Tadi macam orang. Okay, so aku dah sampai di penghujungnya. Jadi aku hari ini nak bergerak pantas. Oh, di sini macam banyak betul benda-benda hanyut. Pada sini banyak betul benda hanyut. Oh shit. Ni yang saya cakap tadi lah. Yang saya nampak orang tu dekat ni, dekat sini. Tapi lepas saya datang sini pula tak ada orang ni. Kenapa ni? Aneh-aneh. Tadi saya nampak orang tu macam orang lah, macam orang. Tak tahu orang ke tak. Tadi dia dekat sini. Saya boleh nampak dari ujung. Tapi bila sampai sini tak ada pula. Tempat ni kosong. Dari sini lah saya nampak tadi ya. Dari kawasan ni juga kita boleh nampak kapal-kapal yang dekat sana tu, kapal yang hantar yang bawa batu. Ya mungkin dia untuk sedang pembinaan jambatan tu dekat sana. Kalau tak silap saya jambatan Sepinang tu namanya. Jadi aku rasa video aku tak panjang sebab motor aku tinggal tadi dekat depan. Jadi aku tak nak lama-lama. Lagipun di sini aku seorang, apa-apa boleh jadi. Jadi aku harus bergerak lah. Semoga lain hari kita akan bergerak ke sana. Kita akan ke hujung pasir sana kalau ada masa lah. Kalau tak ada, ya maaf. Jadi kita bergerak cepat ke motor kita. Jom. Jadi pesan saya kalau yang datang sini tu, saya harap jangan sorang-sorang macam. Jadi aku nak pesan dekat korang, kalau ada yang datang sini jangan sorang-sorang. Pastikan ada bawa teman. Kalau petang-petang lah. Kalau pagi-pagi pun kalau boleh bawa teman. Jangan sorang-sorang, bahaya. Okey, aku dah naik motor lah. Jadi aku dah pesan kepada korang, pada yang datang sini, aku harap korang tak sorang-sorang macam saya. Takut nanti macam saya tadi terjadi, macam nampak orang tapi orangnya tak ada. Takutnya ada halusinasi ke terbentuk di waktu petang ni. Dia boleh panggil korang untuk ke sana, untuk korang cek, tapi tak ada orang. Macam saya tadi lah, takutnya ada makhluk lain pula yang panggil korang pada waktu petang macam ni sebab sorang-sorang kan. Jadi memang agak bahaya, tapi tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Jangan, saya bukan nak menakutkan, tapi ni fakta yang terjadi dengan saya tadi lah. Yang saya nampak macam orang tapi tak ada orang, halusinasi. Bye-bye, jumpa lagi.